563. 563. Bermula ayat 13 sampai Suara tak dengar lah Ustazah. 6. Tak dengar Ke orang lain dengar tak? Saya tak dengar lah. Dengar tak? Okey, muka surat 563 563 ayat 13. Jadi kita silakanlah siapa yang nak cuba baca untuk Ustazah semak lah. Surat 13. Surat 563. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله. Ada lagi yang nak cuba baca? Sambung sikit lagi Ustazah. Okey. Tak ada yang lain.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Baik. Alhamdulillah. Bacaan semua lancar lah. Sebab rasanya mungkin dah jadi ya, kita kata selalu baca, jadi bacaan lancar. Jadi kalau kita tengok dari segi hukum tajwid ya, ayat 13. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Kat situ pun boleh kalau kita nak waqaf, nak berhenti kan, kalau tak cukup nafas boleh wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Boleh. Jadi kalau hukum kat sini antaranya innahu. Inna, nun bertasydid atau kita kata nun ada sabdu tu, hukum apa? Ada siapa boleh? Innahu wa huna Wajibal gunnah. Wajibal gunnah maksudnya wajib dengung lah. Ustazah, Wajibal gunnah 2 harakat lah. Ya. kalau wakaf kat soalan ni dia baik diteruskan je ni dia ataupun boleh berhenti tapi lebih baik terus soalan tu yang kita kalau berhenti. Kalau yang kat sini kalau qaf ni qaf lam ya ni lebih baik berhentilah. Qaf lam ya tu maksudnya waqaf aula. Wakaf aula. Kalau qaf lam ya, kalau sad lam ya tu wasal aula. Wasal tu lebih utamalah. Lebih utama berhenti. Kalau qaf lam ya tu lebih utama berhenti lah. Kan kat situ kan, kalau kita tengok dekat skrin pun ada bih tu ada apa tu, sad lam ya, qaf lam ya. Sad. Kalau dekat sad Sad lam ya dia dekat nampak. Kan ni tulis sad lam ya. Oh, kat situ tulis sad lam ya ya. Kalau sad lam ya aula untuk wasal lah. Aula untuk wasal tu apa dia Ustaz? Berhenti. Aula untuk wasal. Wasal tu sambung. Oh, wasal kalau tu sambung. Waqaf qaf lam ya maksudnya aula untuk kita kata waqaf lah. Sekejap saya nak tengok Quran satu lagi. Kat Quran ni tulis surat 563. Wasal sambung, baik sambung soalan. Oh, kat sini sad lam ya wasal. Ini mushaf. Jadi lebih afdal untuk wasal lah. Afdal untuk sambung lah, teruskan. Ya. Tapi kalau kita nak berhenti, maksudnya kalau tak cukup nafas, kita boleh berhenti kat situ lah. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Innahu alimun bi dzati sudur pun boleh.
Cuma kalau kita punya nafas tu panjang, aula lah untuk kita sambung je. Okay. Kemudian kalau kita tengok ayat 14. Okay. Man khalaqa. Man. Itu hukum man. Nun mati bertemu dengan huruf kha. Ni izhar. Betul. Izhar. Izhar halqi. Jadi nyatalah bunyi nun dia tu man khalaqa. Man khalaqa. Jadi nombor 13 dengan 14 pun dari segi hukum ra ada beza lah. Itu bidhatis sudur. Ra dia tebal. Kalau 14 tu wa huwal latiful khabir. Bir. Yang tu dur. Tebal. Roh dia jadi nipis lah Roh jadi roh nipis. Ada siapa nak cuba? Bidhatis sudur. Tu tebal. Bizatis sudur. Tebal lah. Macam mana kita nak bezakan Ustazah? Macam mana kita nak bezakan tebal dengan nipis? Tebal tu dengan yang kita kata bunyi yang mewakafkan tu kalau dhammah atau fathah dia tebal. Du tu dhammah kan, kita muncung mulut kita sambung dengan ra. Jadi dia tebal. Sudur. Tapi kalau baris bawah dia panggil tarqiq, dia nipis. Khabir. Baik. Kita berhenti dia tu dengan baris apa. Okay, kalau baris bawah tarqiq lah nipis. Jadi kita baca biru. Macam tu je. Tak boleh khabir. Tak boleh lah kan? Khabir. Dia nipis. Khabir. Tak boleh. Yang tak boleh kita tebalnya khabir. Itu tebal. Kalau baris atas, tadi baris depan dengan baris bawah. Kalau baris atas, nipis juga. Tebal. Okey. Baris atas tebal. Kita buka mulut kita. Contohnya abrar. Tebal. Rar. Sudur. Lepas tu ayat 15 nusyur. Ada yang nak cuba tebal macam mana? Bidhatis sudur. Lepas tu latiful khabir. Dia nipis khabir. Okay, seterusnya ayat 16 tu. Ayat 16. Sifa. Tu nun mati bertemu dengan ya. Hukum? Ni idgham ma'al gunnah. Betul. Idgham ma'al gunnah. Masuk sekali dengan dengung 2 harakat. Yang ni pun ayat 16 ni pun hukum ra' dia ra' tebal. Tamu. Boleh beza tak? Bunyi dia. Okay. Ada siapa nak cuba yang tebal? Tamur. Tamur. Nipis Nazir yang 17. Nazir. Okay. Jadi bila kalau dia nipis, kita tak tarik ke atas lah lidah tu. Kita lepas ke bawah. Nazir. Okay. Kalau tamur, kalau kita boleh beza bunyi dia tu kan, nampaklah. Tamur. Kan.
Tebal dengan nipis. Okey, tebal dengan nipis. Kemudian ayat 18 min qablihim. Min qablihim. Hukum apa? Min Nun mati qabl. dengan qaf. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Kita sembunyikan bunyi nun tu. Lepas tu qaf. Qaf tu dia panggil huruf yang tebal lah. Jadi kita dengung pun dah bunyi tebal dah. Min qablihim. Min qabl. Qablihim. Ya. Qablihim. Himfa ni izhar syafawi Ustazah Him fa kaifa. Mim mati bertemu fa tu izhar syafawi. Nyata bunyi mim. Izhar. Okay. Kemudian ayat 19 ada syai'in basir. Syai' apa kita kata tanwin bertemu dengan ba. Ada huruf mim kecil kat situ kan. Iqlab. Betul, iqlab. Iqlab maksudnya kita ganti dengan bunyi macam mim. Syai'in, dua harkat lah, dengung dua harkat. Syai'in basir. Okay. Syai'in basir. ni iqlab. Syai'in basir. Kemudian ayat 20 tu ada perbezaan antara nak sebut jundun tu kan, nak dengung tu nun mati bertemu dan dengan yang surukum, beza. Kalau jundun tu sebab dia ada dhammah, lepas tu kita dengung, jadi masa dengung kita kena tarik mulut kita. Jundullakum, jundullakum yang surukum. Kum tu pun yang surukum min dunir rahman. So dia kena ke depan. Masa dhammah bibir kita kena ke depan. Macam tu. Okay, siapa nak cuba? Kena buka kamera lah. Sebab nak tengok dhammah tu. Muncung tak muncung. Dhammah muncul. Apa? Nak saya cuba dulu. Okey. Jundullakum yang surukum. Tak apa jadi Ustazah. Jundullakum. Kak Zira pula. Kak Zira jadi ke? Saya tak apa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jundullakum yang surukum. Terus sambung. Kum tu pun dia kena muncul juga tu. Sampai min dunir rahman. Yang surukum. Kum. Masa dengung tu tarik mulut. Masa ku tu, kum tu. Yang surukum min rahman. Daripada huwa tu sampai habis ar-rahman tu. Okey, wa jundullakum yang huwa jundullakum yang surukum min dunir rahman. Okay. Langsung tak jadi. Nampak tu bergerak, okey lah. Ada bergerak tapi tak elok Ustazah baca elok je. Huwa jundullakum yang surukum min dunir rahman.
Jadi kita nampak yang ikhfa hakiki tu dia ada beza tebal nipis dia. Kalau yang jundun dia bunyi biasa nipis lah dia punya dengung tu. Tapi bila sampai yang surukum dia akan tebal. Sebab nak masuk makhraj shad. Yang surukum min dunir rahman pun nipis lah. Sama macam jundum. Dia punya dengung tu dia bunyi nipis. Sebab huruf dal. Cuma huruf dal ni ada orang dia jadi tersilap, terizharkan, dia menyatakan bunyi nun tu. Contohnya min duni, tu salah. Dia kena min duni. Tak boleh min duni, tak boleh tekan dekat nun tu. Dia kena min duni. Lidah tak boleh tekan ke atas. Tak boleh. Okay. Itu dari segi dengung lah. Ya. Kemudian ayat 21. Satu. Fi utuwin. Itu hukum apa? Tanwin bertemu dengan waw. Utuwin. Ma'arunah. Idgham ma'al gunnah. Kena masuk waw tu, tanwin tu ke dalam waw. Dan dengung 2 harakat lah. Okay. Kemudian ayat 22 pun banyak juga. Okay. Bermula ayat 22, belakang dia dah tidak berakhir dengan ra dah. Dia berakhir dengan mim. Kita kata mad arid apa ni? Mustaqim. Disukun. Ini adalah mad arid lisukun. Dan dia berakhir dengan mim dengan nun, dia dah tak ada dah hukum ra tadi. Yang sebelum-sebelum ni pun mad arid lisukun juga, cuba berakhir dengan ra. Dia ada tebal, ada nipis. Nufur. Kemudian mustaqim. Kemudian ayat 23. Kalau huwallazi ansha'akum. Tu mat apa? Mana dia? Huwallazi. Ansha'akum. Ikhfa. Ansha'akum tu ikhfa. Kalau mat apa? Allazi ansha'akum. Mad jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. 4 atau 5 harakat lah boleh. 4 atau 5 harakat. Kemudian ayat 24 tu kita ada hukum mim mati. Zara'akum. Zara'akum. Mim mati bertemu fa. Dia ni izhar syafawi. Betul. Izhar syafawi. Dia nyata bunyi mim dia lah. Za lidah keluar sikit lah. Dia kena kat gigi atas. Zara. Betul, ra tu tebal. Zara'at. Tu dia buka balik lah. Zara'akum. Zara'akum fil ardh. Tu pun tebal lah. Betul lah, dengar bunyi Puan Normah baca ni tebal. Jadi dia ada baris tu, tengok fathah, lepas tu dhammah, lepas tu kasrah. Jadi kita main dengan mulut lah, bibir kan. Zara, tebal. Za nipis. Zara'akum fil ardh. Tebal balik.
Ya, dia nak cuba. Zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Okey. Betul. Saya pula nah. Okey, boleh. Zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Okey. Kemudian ayat 25. In kuntum. Jadi ikhfa apa? Ikhfa Ni ikhfa halqi. Ikhfa hakiki. Nun mati. ikhfa hakiki. Nun Yang ni pun mati. sama, dia main dengan mulut juga. Nun mati bertemu kaf ni dengan nun mati bertemu ta. Satu kasrah, satu dhammah. Bila kasrah tu dia ke bawah lah. Kasrah tu maksudnya bawah. Kalau dhammah tu maksudnya muncung. Kalau fathah tu maksudnya buka. Ada nak cuba? In kuntum sadiq. Sadiqin. Masa dengung tu. Kuntum sadiqin. Ada lagi nak cuba? In kuntum sadiqin. Seterusnya ayat 26. Innama. Kat sini diulang 2 kali lah. Innama. Ni hukum apa? Wajib gunnah. Wajib al-gunnah, wajib dengung lah 2 harakat. Kemudian sikit yang sebelah lagi muka surat 564. Falamma. Ni mim apa syaddah. Mim ada sabtu. Wajib gunnah juga lah. Pun wajib al-gunnah juga. Syadah. Nun syadah. Kemudian ayat 28. Wa man ma'aya. Nun mati bertemu dengan mim. Iqlab. Yang ni bukan iqlab. Okey. Nun mati bertemu mim. Idgham al-gunnah. Ya, idgham ma'al gunnah. Dia masuk terus ke huruf mim bersama dengung. Wa man ma'aya. Kemudian ayat 29. Kita ada bihi, ha, lepas tu ada ya kecil. Bihi. Ni mat apa? Oh, ni. Dia ada ni. Mat silah. Mat silah qasirah. Nama dia mat silah qasirah. Tawilah. Kalau tawilah tu kalau dia bertemu dengan hamzah. Oh, bertemu dengan hamzah atau alif. Alif. Alif yang ada hamzah tu. Oh. Mat silah kasirah. Kalau yang kat sini ayat 29 ni bihi wa. Dia bertemu dengan huruf waw. Jadi dia mat silah qasirah, pendek 2 harakat saja. Bertemu alif baru mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Dia ada macam gelombang atas tu. Dia kena panjang lah. Panjang dia berapa harakat Ustazah? Kalau qasirah 2 harakat, kalau tawilah 4, 5, 6 lah. Seterusnya ayat 30. Bima ma'in.
Kalau mat hukum apa kat situ? Mak wajib Mak wajib muttasil. muttasil. Mak wajib muttasil. Dalam satu kalimah ada amzah. Mak wajib muttasil. Oh ni idgham arunah lah. Tanwin bertemu mim. Betul. Tanwin bertemu mim bima ma'in. Tanwin tu dia terus masuk ke mim lah. Tutup mulut Ustazah. Ya. Bima im tu terus tutup mulut lah kan? Terus tutup mulut. Rapat sebab dia bakhraj mim tu dekat bibir. Okey, selesai alhamdulillah beberapa hukum tajwid. Kita tadabbur dan tazakkur untuk kita kata 30 ayat lah surah Al-Mulk. Jadi seperti yang kita dah bincangkan sebelum ni, di mana 30 ayat surah Al-Mulk ni memang disebut-sebut lah dalam hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW, di mana 30 ayat ini adalah surah yang mengandungi 30 ayat yang menjadi pembantu kita, penolong kita, terutama sekali di alam kubur lah. Dia akan mencegah azab kubur, mencegah kita kata kemurkaan Allah, dan surah ini akan membantu orang yang selalu melaziminya, kita kata mengamalkan apa yang berada suruhan-suruhan Allah yang ada dalam surah Al-Mulk ini, sehinggalah pembacanya ni, tuan yang membaca dia ni mendapat keampunan Allah. Maksudnya dia bantu sampai Allah ampunkan, dan kita kata bila dapat keampunan Allah itu balasannya syurga lah. Dan juga dia juga menjadi amalan Nabi SAW sebelum tidur, bacaan sebelum tidur. Tapi kalau ada yang tak mampu, kita kata baca sebelum tidur kan, mungkin dah mengantuk, biasanya kita baca ayat kursi 3 kul yang pendek-pendek pun dah lena dah, kadang-kadang tak dan habis 3 tu kan, 3 kul mungkin dah terlena. Jadi kita bimbang tak dan baca 30 tu boleh. Maksudnya kita sepanjang hari tu bila-bila yang mana kita nak membaca lah. Yang penting dia menjadi amalan 30 ayat ni. Selain daripada amalan secara lisan, dia perlu amalan kita kata secara perbuatan kita lah. Okay. Jadi secara ringkasnya yang muka surat 562 yang kita dah bincang sebelum ni, iaitu dari segi kita kata ayat 1 sampai ayat 5 ni menceritakan tentang kekuasaan Allah. Jadi kita pandang semua benda, apa amalan yang kita nak buat, kita pandang semua benda, kita rasa kekuasaan Allah. Tabaraka, kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Al-Mulk kan, maksud surah Al-Mulk itu sendiri menunjukkan kekuasaan, kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok langit pun kita merasai, kita rasalah kekuasaan Allah. Kalau dekat surah Al-Mulk ni, Allah suruh pandang langit, tengok langit. Tengok. Sampai kadang mata kita penat pun kita takkan nampak sebarang kekurangan daripada ciptaan yang Allah telah buatlah. Okay. Begitu juga ayat bermula ayat 6 sampailah ayat 11 itu cerita pasal ahli neraka yang kita nak jauhi kan. Kita kata siratal ladzina an'amta alaihim, dan surah Al-Fatihah kita nak ikut jejak langkah ahli syurga, dan kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita tak mau ikut jejak langkah ahli neraka. Jadi cerita pasal ahli neraka secara ringkas dekat ayat 6 sampai ayat 11, di mana mereka ni, apa yang mereka buat kat dunia yang menyebabkan mereka masuk neraka, iaitu mereka tak mau menerima peringatan. Datang peringatan supaya beriman, jangan kufur, tapi mereka tak mau. Jadi kita tak mau ikut mereka lah yang mendustakan apa yang Allah turunkanlah daripada Al-Quran ini. Okay. Jadi mereka mengakulah, ayat 11 tu mengatakan fa'tarafu, mereka mengiktiraf dosa mereka, maka kecelakaanlah bagi ahli-ahli neraka sa'ir.
ke saya. Bermula ayat 12 itu cerita pasal ahli syurga. Mereka yang takut akan azab Tuhan. Walaupun itu adalah kita kata kita tak nampak Tuhan, bil ghaib. Kita kata alam ghaib. Tapi kita percaya, kita yakin, kita beriman dengan perkara ghaib, maka lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini kita nak ikut jejak langkah mereka lah, mendapat keampunan dan pahala yang besar. Sebab apa? Sebab mereka takut akan azab. Orang yang tak takut azab ni, itu golongan ahli neraka. Orang yang takut azab, kalau dengar kita buat dosa ni bahaya kan, kita rasa takut. Maka itu adalah tanda keimanan lah, untuk mengikut jejak langkah ahli syurga. Okay, seterusnya kita masuk ke surat yang kita baca hari ni, 563. Ayat 13, kita tengok terjemahan dia. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Dan rahsiakanlah kata-katamu atau nyatakan. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, maha mengetahui apa yang berada di dalam dada. Maksudnya apa yang ada dalam hati kita, perasaan kita, emosi kita. Itu semua berada dalam sudur, dada. Sebab tu kalau kita takut ke apa, kita rasa berdebar-debar kat sini kan, kat dalam dada. Sebab apa? Sebab emosi, rasa takut, rasa sayang kan, semua dekat sini. Jadi sebab tu hati kita pun boleh bercakap-cakap kan, boleh berkata-kata. Jadi sama ada kita, kalau kita nak marah orang kan, tapi kita tak nak cakap depan dia, marah dalam hati. Hati kita akan bercakap. Walaupun kita tak nyatakan, tapi Allah Maha tahu apa yang hati kita duk kutuk orang tu. Na'udzubillah lah. Jadi sebab tu Allah kata, sama ada kamu rahsiakan, cakap secara rahsia atau cakap secara jahar, Allah Maha mengetahui. Tapi sebab tu yang kita kata dalam surah yang sebelum ni kita pernah baca, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang pengumpat. Humazah tu dia mengumpat, dia cakap dengan orang keburukan. Kita kata saudaranya ataupun sesiapalah, dia cakap keburukan dengan orang lain. Maksudnya dia nyatakan. Lumazah, dia maki depan-depan. Itu memang celakalah bagi orang pengumpat dan pencela, pemaki orang. Itu dosa lah, dosa besar. Mengumpat dengan maki orang depan-depan. Macam orang nak bully kan, dia maki. Maksudnya nak bagi orang kata tajamnya lidah ni kan, lebih tajam daripada pedang. Maksudnya bagi sakit hati orang kan. Luka yang disebabkan lidah ni lagi kita kata dalam lah berbanding disebabkan kita kata secara zahir tu. Sebab tu dijanjikan dosa besar. Wailun, neraka wail, celaka. Jadi sebab tu ahli ulama kata dalam keadaan marah kita kena telan. Maksudnya cuba tahan dulu, jangan keluarkan. Sama ada secara belakang-belakang dengan orang lain, jahat, jual. Maksudnya yang ni yang berkait aib yang kita kata bukan berkait dengan jenayah lah. Kalau jenayah memang kita kena pergi balai polis, report apa semualah. Tapi kalau kita kata cakap-cakap belakang sama kita tak puas hati, apa benda lah, aib dia ke apa, itu kita tak boleh lah mengumpat, dosa besar. Okey. Kalau dalam hati, Ustazah, kalau dalam hati kutuk orang tu? Dalam hati, kita cakap kutuk-kutuk, lepas tu kita kena lawan balik. Tapi aku pun kadang buat macam ni juga. Maksudnya, kita kutuk dalam hati tu, itu maksudnya dengan niat kita nak menahan daripada kita keluarkan. Maki secara tu ataupun kita kata mengumpat tadi, itu memang haram lah. Tapi kalau kita cakap dalam hati, tu belum lagi. Belum lagi. Maksudnya, sama dia kata apa yang kita niatkan, kalau benda jahat ni, malaikat tak tulis lagi. Once dia keluar, bodoh, bangang, bengong semua ni, kita duk marah-marah ni kan. Malaikat akan catat sebab dah keluar dah benda yang buruk-buruk tu. Tapi kalau kita tahan dulu, kan? Sebab ada dalam ayat lain, dalam surah
surah apa? Nanti Ustazah kena cari balik. Yang sebut tentang dia telan kemarahan dia. Ni ciri-ciri ahli syurga, dia telan. Dia nak marah, dia telan dulu. Dia tahan kemarahan dia. Maksudnya dia sekadar mungkin dia marah dalam hati, kemudian dia lawan balik kata-kata. Ni mula-mula kutuk-kutuk, lepas tu dia boleh counter balik. Sebab apa? Sebab nak bagi bersih hati dia. Tapi secara fitrahnya, kalau kita tak puas hati, memang nak marah. Memang nak kata. Tapi dia tak keluarkan. Itu baguslah. Maksudnya, tahan dulu. Okay nah, yang itu. Tapi, walaupun kita tahan, Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang sebut dalam hati kita. Malaikat tak tahu. Malaikat kiri kanan tak tahu. Kalau kita duduk cakap dalam hati je. Tapi, bila kita keluarkan, bengoknya ni kan. Malaikat catat lah. Kalau benda yang jahat tu, malaikat Atik akan catat. Kalau Raqib, catat yang baik-baik. Okay, jadi sebab tu ayat 13 ni, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Terima kasih Ustazah. Ya, sama. Okay, jadi dalam ayat 13 ni Allah nak menyatakan sama ada kita, kalau walaupun kita sembunyikan, kan, makhluk tak tahu. Manusia lain tak tahu, malaikat tak tahu, jin tak tahu, apa dalam hati kita tu tak tahu. Cuma kalau boleh tahu pun melalui ekspresi muka kan. Nak tahu orang ni tak suka kan. Boleh. Kita sebagai manusia pun tengok muka orang, kita tahu dah dia marah ni, tengah marah ni. Tapi apa kata-kata yang dia sedang cakap dalam hati dia, hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang dia tengah supaya sabar, jadi dia bercakap lah, geramnya orang ni. Tak apalah, yang ni pun kita pun pernah buat salah juga macam ni dulu. Kita pun memujuk hati tu, kita kata perbualan dalam hati kita tu Allah tahu. Jadi bila kita mujahadah, kan, mujahadah untuk kawal rasa marah kan, kadang anak ke buat tumpah kan, kita tumpah sepah ke apa kan, kita dah nak kita cakap dulu dalam hati, kita pujuk hati kita lah. Itu kita kata mujahadah dalam kita mengawal marah ni lah. Dan mengawal kita kata rasa. Kalau katakanlah kalau katakan dalam hati kita ni, kita tengah marah, lepas tu kita buat muka, kita muncung muka. Dia kira ke dia tidak dicatat ke tidak dicatat? Pertama dia kena tengok dulu sebab apa dia marah. Kalau dia marah tu sebab perkara maksiat, itu memang disuruh lah. Contohnya tengok kawan kita pakai seksi ke, ataupun anak kita keluar pakai seksi, kita pun buat muka, mak tak suka ni. Walaupun kita tak sebut, contohnya kita anak kita nampak muka tu jadi macam tak jadi nak pakai macam tu ke apa. Bila berkait dengan perkara yang kita kata membenci maksiat, marah kepada maksiat, ya itu benda yang bagus, benda yang berpahala. Tapi kalau kita kata marah yang normal, yang fitrah, kan macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi kan para sahabat cerita, bila Nabi marah, muka Nabi berubah. Muka Nabi akan berubah sebab marah. Contohnya Nabi nampak ada sahabat pakai cincin emas. Jadi ekspresi dia ceritakan muka Nabi berubah. Jadi nampak kemarahan tu pada muka. Jadi benda-benda yang fitrah, yang tu memang kita kata haruslah. Maksudnya kita memang tak boleh kawal ekspresi kita kan bila kita marah. Tapi kalau kita marah ni sebab buat muka tu sebab nak sakitkan hati orang. Benda yang tak elok lah kan. Maksudnya kita tak suka dia. Bukannya dia ada buat maksiat ke apa. Tapi tak suka lah dia. Dia lalu depan kita je. Buat muka kan. Itu yang kita kata macam antara geng-geng kan yang bully tu. Bila dia nak bully orang, dia akan buat muka. Satu geng buat muka. Nak pulaukan seorang, contoh seorang. Sebab tak masuk geng ke apa kan. Itu antara dosa lah. Walaupun dengan ekspresi muka. Sebab dicerita juga dalam Quran, orang-orang kafir, bila dia nampak orang beriman ni lalu, dia akan buat muka. Tak suka kan dengan orang beriman, contoh. Jadi dia tengok kenapa yang kita marah tu.
Ya tak apa, ada tetamu. Ya sila. Jadi itu berkenaan dengan ayat 13 ni lah kita nak ceritanya. Dari segi hukum tu adakah dosa, dapat dosa tidak dengan ekspresi muka saja, dia kena tengok kenapa. Apa di sebalik, apa objektif daripada kita punya ekspresi muka. Dia ada yang kerana kita bencikan maksiat kan, itu yang berpahala lah. Yang kedua dari segi normal. Contohnya anak buat sepah, kita pun tu muka jadi marah kan, dia fitrah lah. Kita tak suka sepah contoh. Itu normal. Maksudnya tak dikira berdosa lah, maksudnya tak dosa. Yang ketiga tu yang dari segi nak bully orang, nak sakitkan hati orang dengan ekspresi muka kita. Atau macam anak kita belasan tahun contohnya kan, kita bagi nasihat, betul anak kita pun buat muka, tak suka dengan mak kita bagi nasihat. Itu maksudnya bila dia dah balik, bila dia buat muka pada mak ayah, itu masuk dosa tu. Sebab tu kan dalam Quran kata, janganlah kamu kan dengan mak ayah ni dia kena berbuat baik. Jangan kata macam tu kan. Itu pun tak boleh dengan mak ayah. Dari segi kita kata mak ayah ni nak bagi nasihat, tapi dia buat muka, itu kira dosa lah tu. Ya. Dari segi kita kata hukum hakamnya macam tu lah. Dia tengok pada sebab. Sebab musabab dia. Okay. Seterusnya ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia tahu bahawa Allah yang menciptakan kita itu maha halus. Latif ni memang maha teliti. Lagi maha mengetahui, khabir. Sebab tu walaupun apa yang kita cakap dalam hati ni, maksudnya Allah tahu. Walaupun kita kata belum keluar lagi. Belum keluar. Okay. Kemudian ayat ke-15, Allah tunjukkan kekuasaannya, apa nikmat yang Allah bagi. Dialah yang menciptakan atau menjadikan kepada kamu bumi itu mudah untuk kita lalui. Famshu, berjalan di atas muka buminya dan makanlah daripada rezeki yang Allah berikan. Dan kepadanya lah kita kembali semualah. Jadi daripada ayat ni lah alim ulama kata dalam bab cari rezeki, dalam bab kita kata duniawi, kita kena relax. Jalan je, famshu, jalan, relax. Kan dalam bab cari rezeki untuk dunia ni kan. Contohnya kita ada customer nak jawab apa mesej-mesej customer ni, ramai duk tanya-tanya, tiba-tiba azan. Kita nak close ni kan. Nak close, nak dapatkan pelanggan ni, tapi dah azan. Jadi kita tinggal, tak apalah. Tak payah nak kalut-kalut. Tak payah nak berlari-lari nak dapatkan pelanggan ni. Relax, tak apalah, kita solat dulu. Sebab tu alim ulama kata dalam bab akhirat kita kena cepat. Kita kena lumba-lumba, berlumba, bersegera, sari'u, fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat baik. Jadi kita dengar azan, tak apa, tinggal dulu dunia ni, tinggal dulu bab cari rezeki ni, tinggal dulu bab kita kata cari makan. Dia kata kan, wakulu min rizki. Kata cari makan. Orang Melayu pun cakap cari makan. Makan daripada rezeki. Jadi kena berjalan dengan relax. Ada pun bab akhirat, dah dengar azan, okey cepat. Okay, kita pergi tandas apa semua, ambil wuduk, solat dulu. Selesai dulu bab akhirat. Sebab apa? Sebab ada kaedah dia panggil i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Okay. Dan beramallah, i'malu. I'malu tu maksudnya beramallah kamu semua untuk dunia kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Sebab apa? Hidup selamanya kan kita akan mati memanglah, tapi rasa bab dunia ni boleh tangguh. Tak apa, esok ada lagi. Tak apa, lepas solat nanti boleh balas lagi. Kok dia cari nak beli hak lain tak jadi nak beli dengan kita, tak apalah, bukan rezeki kita, bukan kita kata bahagian kita. Jadi kita relax. Okay, itu maksud dia seolah-olah kamu hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu mati esok hari. Kan mati duk jawab, duk asyik sangat dengan apa kita kata nak dapat pelanggan ni, duk jawab mesej ke media sosial, ke Instagram, TikTok, macam-macam sekarang ni. Bimbang kita mati tak ada nak solat.
Jadi sebab tu kalau bab solat kena cepat. Bab akhirat kena cepat, kena rebut peluang yang Allah beri. Tu daripada ayat 15. Ya. Okey, kemudian ayat 16, 17. Sampailah kita kata semua ni 13 sampai. Ini semua persoalan yang Allah tujukanlah kepada kita. Amintum, adakah kamu rasa aman? Kan? Dengan Allah yang menguasai langit ini untuk kita kata bumi itu terbalik ataupun kita kata pecah, terbelah. Fa'idha hiya tamur, dia pun bergoncang, maksudnya macam gempa bumi. Kamu aman ke duduk kan dekat dunia ni, tak rasa tiba-tiba kan ada gempa ke? Sebab apa? Sebab ini yang kita sebut tadi, yang dalam ayat 12 tadi kan, ciri ahli syurga dia takut azab Allah. Kan bila kita dengar kes-kes banyak, LGBTQ apa, banyak makin menjadi-jadi kan, filem je kita takut azab Allah, kita takut kan bergempa pula kat Malaysia ni. Jadi kita tak aman. Kita tak rasa aman daripada azab Allah. Kita kena rasa takut. Dengar macam kita tertengok apa-apa kan kat media sosial, laporan-laporan jenayah-jenayah, kita terus ingat, takutnya kalau azab Allah turun. Takutnya azab Allah turun. Itu amalan orang beriman lah. Amalan ahli syurga yang takut pada azab Allah. Jadi ayat 16, 17 ni nak ingatkan kita supaya sentiasa rasa takut kalau azab Allah turun. Na'udzubillah. Kita minta lindunglah dengan Allah daripada azabnya. Jadi ayat 16 ni tentang bumi ni yang bergoncang. Kalau ayat 17 tu turun daripada langit batu-batu. Hasiba. Fasata'lamuna kaifa nazir. Maka kamu akan ketahui bagaimana akibat mendustakan peringatan Tuhan. Peringatan akulah. Kat sini Allah gunakan dhamir, kata ganti diri aku. Kemudian sesungguhnya Allah ingatkan balik umat-umat yang telah kufur, yang dulu-dulu kaum-kaum yang kufur, kaum Nabi Lut kan. Kalau kes LGBTQ ni kita ingat kaum Nabi Lut lah. Bagaimana mereka mendustakan para rasul, maka fakaifa kana nakir, bagaimanakah kemurkaanku, bagaimana azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut, bagaimana azab yang Allah turunkan kepada kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud, bagaimana pula kaum Samud, kaum Nabi Soleh. Kita ingat balik azab-azab kan, macam kaum Nabi Lut, bumi tu diterbalik kan, timpa ke atas mereka ni tanah, maksudnya batu-batu keras terbalik sehingga semuanya mati. Kita kata dengan azab Allah tu lah. Kalau kaum Ad dengan angin, taufan, ribut taufan. Kalau kaum Samud dengan kita kata bunyi yang sayhah, bunyi yang mematikan lah. Itu antara azab-azab. Dan kaum kita kata Fir'aun kan, kaum Nabi Musa lemas dalam laut. Laut, kita panggil laut merah. Okay, baik. Seterusnya awalam yara. Okay, sekarang ni ayat 19 Allah suruh tengok apa? Burung. Tengok burung pula. Kalau sebelum ni tengok langit. Sekarang ni tengok burung pula. Bagaimana burung mengembangkan sayapnya. Kembang sayap, lepas tu kepak kan, tutup. Angkat kembang, lama duk kembang, lepas tu katup sikit. Sebab tu beza sofat. Sofat ni dia panggil isim, iaitu kembang. Sebab apa? Sebab bila dia terbang tu, dikembangkan sayap tu lebih lama. Wayaqbid, dia katup sayap dia tu sekali-sekala. Lamanya duk kembang, lepas tu katup. Tu nak kembang, katup. Sekali-sekala. Dan tidak ada yang menahannya daripada jatuh. Maksudnya burung ni, kita kata tak jatuh kan. Duk cantik kadang-kadang petang-petang tu kan. Kalau tengok, kalau kat sawah tu bangau kan. Duk terbang, berkawan cantik tengok. Pulang ke sarang kan. Ataupun burung-burung lah, macam-macam burung. Tidak ada yang menjaganya daripada jatuh itu kecuali Tuhan yang maha
penyayang. Itu kita kata antara rahmat Allah terhadap makhluk-makhluk di muka bumi lah. Maka sesungguhnya Allah itu maha melihat kepada setiap sesuatu. Sampai ayat 19, kita dah pukul 4 dah. Kita berhenti separuh dululah sampai ayat 19. 19 nak ceritakan antara amalan yang kita boleh lihat adalah kalau tengok burung je, kita ingat dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tengok burung. Untuk merasakan, maksudnya semua ni makhluk Allah ni, Allah jaga. Jadi termasuk kita sekali, kita mengharapkan dengan kita mengamalkan surah Al-Mulk ni, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, terutamanya selepas matilah. Di alam, kita kata alam barzakh, alam kubur. Semoga termasuk kita dalam golongan di mana kuburnya adalah salah satu daripada raubah, salah satu daripada daripada taman syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada apa-apa soalan ke sebelum kita tangguh? Sepatutnya tak ada lagi Ustazah. Tak ada. Alhamdulillah. Jadi selesailah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.